Berapa gram emas sebenarnya yang kita perlukan untuk pergi haji? Tuan-puan yang Muslim yang tonton video ini, berapa lama agaknya nak tunggu giliran haji? 15 tahun? 20 tahun? Kalau ada cara yang boleh percepatkan, saya yakin tuan-puan pasti nak tahu. Sekarang ni, kos haji dah sekitar 30 hingga 40 ribu ringgit. Tapi cabarannya, bila kita simpan duit, kos haji naik lebih laju dari simpanan kita. Jadi, instead of simpan duit, kita tukar kepada simpanan emas. Tapi kenapa emas? Sebab emas lindungi nilai. Bila harga naik, simpanan kita juga naik. Hari ini, 1 gram emas sekitar RM660. Kalau target RM35,000, lebih kurang 53 hingga 55 gram emas sahaja. Ya, sebanyak itu sahaja tuan-puan. Bukan 100 gram, bukan 200 gram. Kalau kumpul 2 gram sebulan, setahun dah 24 gram. Selepas 2 atau 3 tahun, dah boleh capai dana haji. Syaratnya konsisten. Tak perlu tunggu giliran semata-mata. Tapi kita buat tindakan daripada hari ini. InsyaAllah dengan simpanan emas akan lebih mempercepatkan kita pergi haji. Kalau serius nak jejak kaki ke tanah suci lebih awal, tuan-puan mesti bermula kumpul emas dari sekarang. Bagi tuan-puan yang nak saya bimbing cara untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin post saya, cara mudah daftar akaun, dan saya akan bimbing langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.